Baik, kembali kita dalam segmen yang ketiga, segmen terakhir dalam 86,000 podcast semua tentang Keluang. Kali ini kita kembali ke Keluang, yang mana kita akan menyentuh soal visit Johor 2026 ataupun tahun melawat Johor 2026. Baik Datuk, dalam baru ini semasa pelancaran tahun melawat Johor 2026 dianggarkan 12 juta pelancong yang akan datang ke Johor dan penjanaan pendapatan hampir 42 bilion yang akan dinikmati di negeri Johor. Jadi dalam konteks Keluang, Datuk rasa mana tempat sebagai seorang wakil rakyat yang pernah berkhidmat satu ketika dahulu, apakah tempat-tempat menarik yang boleh dijadangkan sebagai wajah promosi visit Johor 2026 di Keluang? Okey, pengalaman saya pernah berjumpa orang baik datang daripada Singapura, baik, naik kereta api ke Keluang untuk pergi minum kopi Keluang, baik, dekat stesen kereta api Rail Cafe. Yang bila saya berbual dengan dia, rupanya dia pagi datang, and then petang dia balik ke Singapura. Baik. Satu, dia nak experience naik kereta api, baik, dan Keluang baik nak pergi semata-mata nak minum kopi. Keluang. Dan lepas tu pergi mana? Dia adalah beli barang ni beberapa tahun dululah. Yes. Di beberapa tempat dan sebagainya. Itu satu. Kedua, dekat Jalan Hitam, Baik. dia ada nama UK Farm. Betul, UK Farm. Saya pernah tersampai sana, terlajak. Saya nak pergi tempat lain tapi tersampai sana. Tapi saya terkejut bila saya tengok ada beberapa bas, baik, yang bawa pelancong-pelancong dari Singapura. Termasuklah saya nak mungkin budak sekolah kot. Baik. Jadi saya sambil-sambil saya suka bertanya kan. Saya bertanya dengan orang yang jaga tu, apa dia orang buat? Itulah dia tengok kambing, dia tengok adalah itik dengan pokok-pokok yang ni kan. Kenapa? Rupanya ada sebahagian, tak semua tau, ada sebahagian orang daripada sana dia tak pernah tengok binatang-binatang ni. Okey. Ada pernah tak pernah tengok pokok-pokok yang ada tunjukkan situ lah. Baik. Ini saya cerita tentang peristiwa lah. Satu lagi saya pernah jumpa saya berbual dengan satu orang Singapura juga. Baik. Dia tak pernah tengok pokok kopi. Dia suka minum kopi. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Okey. Tak macam mana saya ada time kan masa tu. Saya bawa dia pergi ngala ke Camik. Camik ada pokok kopi. Baik. Saya tunjukkan ni pokok kopi. Dia punya jakun. Sebab Camik ni antara kalau pergi dekat kilang kopi Jalan Jatosa, baik, antara komponen kopi yang paling sedap ialah daripada Camik. Baik. Okay. Kemudian saya juga pernah pergi dekat Wak Tunut. Okey, Wak Tunut. Kan dia ada dia punya keripik. Saya pernah cakap dulu. Betul. Tapi saya nak cakap ni, saya pernah tengok ada bas datang, bawa orang datang sana. Saya tengok orang Singapura. Nak tengok macam mana dia kilang tu kan, sebab nama tu dah ada kan. Dan satu lagi, ada seorang, ini orang Malaysia ni, baik, seorang pensyarah universiti. Kebetulan saya kenal dia, terjumpa dekat Eco Resort ni apa nama Eco Resort kan, dekat Gunung Lambak tu. Gunung Lambak. Baik. Kan, saya tanya dia, jauh-jauh datang apa ni? Alah, kita memang selalu datang sini, naik gunung ni, Gunung Lambak ni, dan turun balik. Jadi maknanya saya nak katakan bahawa di Keluang ni sebenarnya ada tempat-tempat tertentu yang secara kita tanpa sedar sebelum ini yang orang datang. Datang, dia nak minum, nak makan, dia nak kenal tentang pokok, dia nak riadah dan sebagainya. So cuma satulah yang saya nampak, mungkin promosi itu kurang. Baik. Mungkin orang ni dapat tahu daripada influencer dan sebagainya kan. Itu satu sudut. Dan sudut yang lain, masa saya ekspor kerajaan dulu,
ada rancangan di bawah rancangan khas kawasan di Keluang. Bandar Keluang ni sepatutnya dalam rancangan khas RKK Bandar Keluang. Bandar Keluang ni akan jadi bandar warisan, bandar bersejarah. Baik. Saya ingat lagi, saya ikut rombongan daripada MPK, Majlis Perundang Keluang, pergi ke Eropah Timur, Okey. Slovakia Okey. dan sebagainya, nak tengok macam mana dia Bangunkan. bukan bangunkan, dia dia memelihara Memelihara. Okay. bangunan-bangunan lama. Lepas tu kalau kita perasan, masa tu dalam tahun 2016 tu lah saya. Baik. Kalau kita perasan, lepas tu Bandar Keluang dicat dengan warna-warna yang tertentu tu. Tu sebenarnya projek tu pada tahun itu nak jadikan Keluang ni, nak menarik orang datang tentang bandar warisan. Bandar warisan. Dan di belakang jalan Tusuko tu Okey. ada laman kreatif. Baik. Ada laman kreatif, ada laman pesona, ada kelukisan dan sebagainya. Itu antara langkah-langkah yang Nak dibuat lah. pada ketika itu kan. Tapi itulah sayangnya sebab tak dijaga, Tak diteruskan. tak diteruskan. Lepas tu sayanglah begitu kan. Baik, Tok. Apa yang Datuk cakap tadi itu adalah apa yang ada Ya. waktu ketika itu. Dan kita nak tanya juga secara peribadi, cadangan pembangunan ataupun penambahbaikan pada masa akan datang untuk merancangkan sektor pelancongan di daerah Okey. Keluang. Pelancongan ini dia akan jadi menarik kalau ada tempat-tempat orang melancong nak apa kan. Kalau kita bercuti, Baik. kita kat Keluang kan, mungkin kita bercuti pergi Pulau Pinang. Pelancong ni bila dia nak melancong, pertama sekali dia ada duit Betul. kan? Betul pasti. Itu pasti. Dan duit tu dia nak buat apa? Dia memang sediakan duit ni mungkin 5,000 ke berapa ribu. Aku sampai Penang ni, Nak belanja. aku nak belanja. Dia nak belanja apa? Dia nak makan. Makan. Betul. Dia nak happy-happy. Cinta hati. Dia nak happy-happy, nak pergi tempat riadah ataupun tempat-tempat sejarah ke, ataupun tempat pertunjukan dan sebagainya. Lepas tu dia nak beli cenderawati Betul. kan. So benda-benda ini adalah antara dalam minda seorang pelancong Betul. kan. Sebab tu saya nak cadangkan supaya pelancongan ni, kalau kita nak jadi bandar pelancongan tak boleh dalam bahasa Inggerisnya drive by government. Okay. It's my drive by private. Private. Okay. Sebab private ni yang ada duit, dia boleh ubah ikut kehendak pelancong yang kebiasaan datang nak apa sebagainya, dia boleh ubah sebab dia ada duit Betul. kan. Dan dia boleh charge ikut dia punya Rate dia lah. rate apa yang sesuai. Lepas tu dia tengok tempat-tempat pelancongan di luar negara kan. Orang saya rasa orang Keluang ni ramai pernah sampai ke Hat Nyai. Batam. Cut lah. Yang tu cut lah. Cut lah. Saja dia. Okay. Batam ramai juga. Okey, di Hat Nyai. Hat Nyai bukan ada apa. Kalau tak percaya, Betul. So, ada pergi makan Hat Nyai. je lah. Makan. Apa yang ada kat Hat Nyai tu, satu makan lah. Betul. Makan dia sedap. Betul. Orang katalah. Yang kedua, tempat-tempat pelancongan tu created by private. Contoh Betul. kalau kita hanya salah satu tempat yang dikatakan pasar terapung tu. Dia letak sampan dalam berapa puluh tu seminggu sekali je. Okay. Kan? Tapi nama dia Floating market. floating market. Yang floating market tu dalam seminggu, hujung minggu je. Hari lain dekat atas tu, dekat gerai-gerai makan tu, semua tentang makan. Betul. Kemudian satu tempat tu dia ada satu kawasan mungkin tuan punya ladang ke kebun. Dia ada bela lah mungkin 20 ekor gajah. Nak bagi gajah, sampai gajah tu penat lah. Saya nak singgah tak sampai hati. Masa tu saya ikut family punya trip kan. Dekat 40 biji bas plat Malaysia saja. Daripada plat Johor, Kelantan, Terengganu, wilayah semua sampai sana. Sebab apa? Ada naik gajah. Lepas tu budak muda naik ATV yang 4 roda tu. Betul. Kan tu syok-syok je. Adventure kononnya lah kan. And then ada yang flying fox. Daripada pokok yang tinggi, pokok yang paling rendah kan. Itu je pun.
Bersepah orang datang. Bersepah orang datang. Cuma kat Keluang ni kalau ada kita bagi, tapi yalah for sure agensi atau syarikat swasta ni adalah insentif dan sebagainya. Betul. Kan dari segi orang pelancongan nak tarik pelancongan ni. Jadi maknanya kita kena sediakan tempat-tempat orang melancong untuk habiskan masa santai-santai kan, termasuk tempat riadah, dan kalau boleh ada golf course yang cantik dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh cadangkan satu tempat pelancongan yang mungkin akan bagi idea kepada bakal-bakal pelabur yang akan datang ke Keluang ni. Apa yang Datuk nampak yang mungkin boleh diwujudkan di Keluang? Antaranya satu kita ada contoh macam Gunung Blue Baik. Saya ingat Gunung Blue ni antara tempat yang kita boleh explore. Betul. And bukan hanya sekadar mandi dekat air terjun dan sebagainya, tapi boleh create tempat-tempat makan. Di Keluang ni tak ada tempat jual souvenir tau. Tak ada. Mana ada? Tak ada. Kan? Kemudian apa lagi tempat-tempat riadah yang lain lah. Contohnya kalau macam taman tema air yang besar, selain yang ada di Gunung Lambak. Tapi pelancongan dia kena ada package. Baik. Dia tak boleh satu. Sebab tu macam di Legoland kan. Baik. Dia tak berapa nak tu sebab package mungkin tak lengkap. Betul. Kan dia mesti lengkap dia punya. Sebab tu kalau banding Legoland dengan Universal Studio, kenapa Universal Studio tu orang nak je pergi, sebab dia punya konten berbeza dengan cuaca dan sebagainya kan. Jadi kalau nak buat kat Keluang ni, sebab dulu pernah kita ada macam di Separenggam ada safari sebagainya tutup lah. Biasanya sebab dia tak capai orang untuk menarik orang datang tu kan. Pokoknya pelancongan ni berkait dengan orang nak santai, nak rehat. Sekarang ni satu saya nak share satu trend homestay. Baik. Saya ingat homestay ni tempat orang biasanya hujung minggu atau ada orang kahwin family nak beli sewa hotel mahal, dia homestay. Rupanya sekarang ni ada homestay yang dedicated dibangunkan untuk buat family day. Kan? Dia rumah dia besar, ada swimming pool, ada 4 hingga 6 bilik, karaoke, ada TV besar macam wayang, tempat dia buat macam sukaneka, telemage, dan ada kawasan compound yang selamat, ada tempat parking dan sebagainya. Ini pun antara yang mungkin boleh kita explore. Baik. Dekat Keluang, tapi dia mesti dedicated area. Dia tak boleh buat di kawasan taman perumahan. Tak sesuai. Kan? Mengamuk orang kalau saya pernah tengok tempat-tempat ni yang dia ada kawasan tanah yang luas sikit. Mungkin kawasan Gunung Lambak tu. Ya, Gunung Lambak. Mungkin kena identify tempat dia tu. Baik tu. Sebabkan tadi dikatakan 42 bilion ini akan datang ke Johor lah. Duit tu akan datang mengalir di Johor. Dan adakah ia akan merancakkan lagi? Soalan ni nampak macam soalan nak mengundang, tapi soalan ni dia kata 42 bilion ni adakah akan merancakkan lagi, memberikan limpahan kepada rakyat di negeri Johor? Dia bergantung macam mana kita sediakan elemen ataupun komponen nak keluarkan duit orang tu daripada kad ataupun daripada poket dia. Kan? Kalau kita tak sediakan, dia datang sini bawa, memang mungkin 12 juta orang bawa duit sebanyak 42 bilion tu, tapi kalau tak belanja tak guna juga. Betul. Kan? Dia rasa berbaloi atau tidak? Mesti ada, selain daripada tempat-tempat pelancongan yang di-upgrade dan sebagainya, kena ada juga festival yang sesuai lah. Dan kemungkinan tu apa yang Datuk hasratkan untuk mengadakan pertandingan kompang, insya-Allah kami akan usahakan untuk kejohanan kompang terbuka. Tak cukup dengan kompang. Tak cukup dia mesti lebih besar pada itu. Ya, saja korek. Okey Tok. Kita nak tanyalah Datuk sebagai kita seluruh apa kat mana kat Keluang ni tempat makanan kegemaran Datuk, favorite Datuk. Mesti Datuk pergi makan, memang nak makan kedai ni. Kita nak free promosi ni. Ni untuk orang Keluang Antaranya yang Fat punya itulah apa?
Burger. Dia sekarang ada yang depan Ayam gepuk. Depan Taman Mall tu. Dia Fat Burger kan pelbagai kan. Fat Burger dekat Taman Simpian. Ni Fat Station. Yang dekat Prime City tu apa nama depan? Oh, Fat Station apa? Fat Station nama dia. Itu antara tempat yang Favorite lah. yang boleh tahan juga lah. Kalau tempat orang lama kat Keluang ni, selain Fat, selain Fat, tempat orang lama satu lagi. Di depan dia tu ada apa nama tempat tu? Bumbu hijau kan? Bumbu hijau. Bukan Bumbu Hijau. Depan Prime City tu, tepi sungai tu. Apa nama dia? Ngepot. Ngepot lah tu. Ngepot lah. Itu juga antara signature Keluang tu. Itu antara orang yang ramai datang saya tengok. InsyaAllah. Amin. Baik Datuk, sebagai penutup untuk segmen yang ketiga ini, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk. InsyaAllah pada segmen akan datang kita akan panggil seorang yang Datuk selalu cakap pasal kopi ni. Kita akan jemput dia datang ke meja 86,000 podcast ni. Nak tahu siapa? Tok, sebelum tu, untuk Visit Johor 2026 Datuk saya sebut Visit Johor 2026, Datuk cakap meh lah Johor macam ni tu Okay, Datuk sana, saya sini Visit Johor 2026. Meh lah ke Johor. Tapi jangan lupa meh ke Keluang. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada episod seterusnya 86,000 podcast, semua tentang Keluang. Bye bye.